Beza harga RM5,000 lebih murah berbanding dengan varian premium. Ataupun kalau bulanan untuk yang 9 tahun, beza dia murah lagi RM60 setiap bulan untuk varian yang ini berbanding varian premium. Kalau itu yang 9 tahun lah. Kalau 7 tahun, beza dalam, kalau RM5,000 dia punya difference dalam RM70, 72, 75 macam itulah. Jadi adakah ia berbaloi pembelian varian eksekutif ini jika anda mati-mati nak pilih varian yang AT? Assalamualaikum dan salam sejahtera yang sedang menonton Proton Online Bumiputra, channel yang memberikan informasi tentang kereta-kereta Proton. Okey, sebelum tu yang warga KL, Selangor jemput datang ke showroom saya untuk view Proton Saga baharu 2026. Ada di showroom saya dua varian, AT dan CVT. Jadi di depan saya ni adalah AT Executive. Apa beza dia? Kita tengok daripada luaran dahulu. Bahagian tepi dia punya rim design sama, cumanya dia punya tone silver saja. Kalau yang variant premium dual tone. Side skirt tiada. Bahagian hadapan sebenarnya sama, cuma di atas windscreen. Kalau variant premium dia ada kamera monocular di sini. Itu beza daripada depan, itu saja. Daripada tepi yang nampak banyak beza lah. Dia punya side skirt dengan dia punya rim tone. Door handle sama, ada chrome lining juga. Tetapi di bahagian belakang inilah yang mana nampak dia punya variant yang murah. Dia tak ada tail light bar. Yang ini nampak kecil je dia punya lampu ni. So kekurangan yang RM5,000 inilah dia untuk dari luaran. Okey, kita menuju ke bahagian dalam pula. Oh ya, sebelum saya terlupa, dia punya side mirror ni tak ada auto fold apabila dia lock. So ini lagi satu kekurangan yang mana kita boleh tengok untuk dari segi luaran lah. Kita menuju ke bahagian cockpit. First kita tengok dia punya leather seat. Dengan seat ni, dia punya jenis untuk nak naikkan seat ni dia berbeza dengan variant premium. Variant premium dia pakai lever, dia tarik-tarik macam pump racun tu. Yang ni dia pusing saja. Jadinya apabila pusing, anda tengok dia punya pergerakan ni, dia ke depan sikit. Dia macam itulah. Kalau yang dia pakai level type tu, dia punya pergerakan dia cantik je. Dia terus naik cantik. Dia tak adalah macam ini. Kalau yang ini dia menonggik sikit macam ni. So dia punya tight ni dia tak naik. Tight support ni dia lebih kurang sama je. Tapi yang variant premium dia akan naik sikit, sama dengan yang bahagian belakang. Itu kelebihan untuk yang kerusi yang variant premium lah. Dan variant premium dia leather seat, leather red. Jadi yang ini fabric, ada corak macam inilah. Kalau variant standard tak ada corak yang macam ni. So yang dia punya power window masih sama macam yang Saga lama MC tu, tak ada auto down. Kena hold lama-lama untuk turunkan tingkap, hold lama-lama untuk naikkan tingkap. Okey, dia punya steering pula. Steering ni sama dia punya desainnya, cumanya dia tak ada dia punya leather di sini. Ni tak ada leather. Tapi kalau tak ada leather, suppose yang ini dia lebih tahan lah. Kalau jenis tangan yang berpeluh sentiasa kan, yang mana kalau leather mungkin dia akan cepat wear dia. Control button tetap ada, variant premium dan exact sama. Yang lain kita tengok dia punya B-pillar di dalam, nampak tak ada airbag. Ni dua airbag saja. Yang ini kompromi dia yang terbesar dia adalah dia punya ciri keselamatan, dua airbag saja. Yang ini passive safety ni patutnya Proton bagi 6 airbag kepada semua variant, dah best dah. Kita tengok yang pillar A ni, kalau tak ada airbag di sini dia akan kecil, dia akan nampak nipis lah. Kalau yang A pillar dan B pillar variant premium, dia akan tebal di sini, tebal sikit di sini, tebal sikit untuk fitment airbag di sini. Jadi yang variant executive dan standard, dia punya pillar ni anda boleh tengoklah dia punya obvious dia beza lah, ada nampak perbezaan di situ untuk airbag punya fitment.
Dan dia punya active safety features yang tak ada pada variant executive. Kalau variant premium, dia akan ada ruangan adas di sini, tetapi variant executive tiada. So dia hilang satu setting di sinilah. Yang lain semuanya sama. Dia punya meter sama, dia punya IHU pun sama. Dia punya headrest ada ya. Ada di website Paltan, ada menunjukkan headrest tiada, yang tak boleh adjust. Bukan tak ada, yang tak boleh adjust. Tapi executive sebenarnya memang dapat headrest yang boleh adjustable headrest, tapi tak ada armrest lah. Itu ada satu salah information di Paltan, yang mana itu pre-production punya kereta, bukan production punya kereta. Seperti biasa, kereta 45,000 bagi saya yang ini lebih baik daripada Premium S yang dahulu. Apa yang kurang dengan Premium S yang dahulu? Cumanya dia punya side skirt dan dia punya front skirt. Dua benda tu saja yang saya rasa kurang. Push start button ada yang ini, keyless entry pun ada, lampu belakang yang ni pun lagi cantik lah daripada yang lama MC2. Cumanya dia tak ada button untuk release dia punya. Sini saya tunjukkan. Saya tertinggal tadi button untuk open dia punya trunk. Walau bagaimanapun, kita ada button untuk trunk release di remote kita. Kita tekan daripada remote. Saya ambil dia punya remote. Remote dia macam inilah, sama juga. So kita just hold saja, dia akan terbuka lah sepatutnya. Jika kereta dah start, tak boleh. Ni kereta saya dah on kan, jadinya dia tak akan buat apa-apa lah. So kita kena off kan. Dia ada reminder, position lamp not turn off. Saya buka lampu tadi. Okay, dia ada reminder. Macam Saga yang lama, I feel like dia tak ada reminder lampu terbuka ke apa. Itu yang selalu terjadi battery com. So kita dah tekan, itu dia buka macam itu sajalah. Dia unlockkan saja. Dia tak buka terus, dia tak ada auto boot lah. Di belakang, ruang belakang. Okay, yang ini memang variant premium pun tiada ya. Dia punya cover ni variant premium pun tiada. Seat kita boleh fold juga, sama. Tire spare tetap ada. Kita tengok bahagian engine sekejap. Okay, dia punya heat insulator ni pun memang sama juga lah. Sama macam variant premium pun tiada juga. Walau bagaimanapun, ada accessories yang akan dijual nanti, boleh dapatkan aftermarket. So ruangan enjin sama, cumanya dia punya gearbox yang berbeza. Yang ini menggunakan AT. Saya cuba belik di bahagian ruangan tepi ni tadi, yang mana kalau CVT kita boleh nampak dia punya brand, stamping apa semua. Tapi yang AT ni tak nampak dia punya stamping. Stiker pun dia tak ada tulis dia punya brand ataupun model. Tapi apa yang saya difahamkan, dia sama menggunakan AT yang daripada Aisin. So dia punya gear ratio, saya sempat bawa tadi di ruangan showroom, pusing showroom sajalah, dapatlah tukar ke gear 2. Rasa macam sama. Dia punya gear ratio dia saya rasa sama seperti yang lama. Cuma karakter untuk enjin ni, adakah dia sesuai dengan yang AT ni, kita kena pandu dia lebih jauh lah, lebih mendalam, yang mana baru kita tahu macam mana AT ataupun CVT yang best untuk pemanduan persendirian. Yang mana kadang-kadang ada orang dia selalu bawa bandar, ada orang dia kerap bawa highway. Jadi untuk pilih AT ataupun CVT tu depend pada pemanduan anda nak bawa ke mana, selalu gunakan di mana. So nanti saya akan buat satu video nak pilih AT ataupun CVT. Stay tune video saya ini. So setakat ini sajalah video Proton Saga Executive saya pada yang video ini. Siapa nak pandu uji, nak view kereta, boleh WhatsApp saya buat appointment. Nak test drive, nanti kita set appointment juga bila dia dah start, dah ready. So nanti saya akan belanja anda semua. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.